you will get back to work on Monday, right? Ya. Cepatnya masa berlalu. So, memandangkan tak jauh mana, you boleh datang rumah I bila-bila you nak. Sebab pintu rumah I sentiasa terbuka untuk you. Really? Yes. I feel like swimming today. Sounds great. Jom. Kita ada hal keluarga nak discuss. Apa benda ni, Lia? Kau bukan kena suspend ke? Diorang boleh ambil badge aku, pistol aku. Tapi selagi aku tak jumpa Saiful, dead or alive, aku takkan give up. Sarah dah balik. Ke rumah Razman? Ya. Kita orang sampai pagi tadi, dia tengah tidur. Ya. Nasib tahu dia tengah tidur. Kalau dia bangun, muka aku nak tak kat mana? Kau pergi mana pagi-pagi buta dengan Razman? Kau tak payah tahulah, tak penting. Kau jangan buat kerja gila tau, Sofia. Aku gila? Lia, kau sedar tak yang kau yang gila ni? Apa ni semua ni? Kau ni kan dah macam obses sangat dengan Razman. Kau pun sama. Kalau kau nak selamat, kau dengar cakap aku. Kalau ikutkan Kak Yan tak pernah setuju untuk Razman kahwin dengan Sarah. Tapi memikirkan yang Sarah boleh tolong Razman lupakan Julie, akak terima Sarah. Dan akak buat Sarah macam adik akak sendiri. Kak Yan bukan nak tolong Sarah pun. Kak Yan buat semua ni sebab nak selamatkan Razman. Betul. Akak lepaskan Sarah 3 bulan lepas. Sebab akak tak nak Razman jadi pembunuh. Puan Sarah? Puan Sarah aja. Saya tak wujud ke? Oh, apa yang inspektor buat kat sini? Kan dia kena gantung. Saya nak jumpa dengan Puan Sarah. Minta maaflah. Puan Sarah tak nak bercakap atau berjumpa dengan sesiapa pun, especially inspektor. Benda ni penting. Apa yang penting sangat, ya? Puan Sarah je tahu Saiful kat mana. Ya Allah. Inspektor, Saiful dah lari. Saya bukan nak cakap apalah, tapi dalam negara kita ni, berlambak-lambak lagi kes lain yang tak selesai-selesai. Kenapa sibuk sangat dengan kes ni, ya? Saya rasa eloklah inspektor berhenti. Enough is enough. Okey? Saya betul-betul harap kita tak akan berjumpa lagi. Jom, sayang.